Walaupun saya ada bariatrik, tapi saya kuat makan. Saya tak tahu, mungkin obat tu kot ke hormon saya ke, suplemen tu membuatkan saya kuat makan. Kejap nak makan. Sampai saya cakap, Acik, biar aku ni kenapa saya nak makan je ni. Jangan gemuk balik je lah, ya udah ya. Itulah kesan sampingan yang dirasai oleh isteri kepada pelawak Aceh Boceh, iaitu Anne. Kata Anne, sejak memulakan rawatan IVF pada Mei lalu, dia kerap berasa lapar. Malah selera makannya juga makin bertambah. Yakin ketentuan rezeki, Anne dan Aceh berharap rawatan kali kedua ini berjaya dan berhasil. Lalang jumpa pasangan ni, jomlah kita tanya mereka berdua mengenai rawatan berkenaan. Orang kata dah tiba masa lah untuk kita buat, dan kita nampak gerak tubuh dia suka dengan budak-budak. Bila dia suka dengan budak-budak tu, kita kejap-kejap anak saudara saya ada yang kecil, anak yang kecil-kecil. Jadi dia dokong kita rasa macam ada nak adik ke? Boleh nak baby apa semua. Tu masa yang terbaik. Inilah masa dia. Masa yang terbaik untuk kita buat, dan alhamdulillah dia pun dah rela untuk menjaga adik, kata dia. Tapi tak tahulah, IVF ni dia bukan pada saya sangat. Dia memang pada Anne, so macam mana Anne persediaan untuk IVF yang kali kedua ni kan? Macam mana awak punya persediaan dari segi mental, fizikal yang kali ni awak buat, yang menerusi posting awak tu? Okay, yang first tahun 2022 kan gagal. So tahun ni saya lebih fokus kepada apa yang lepas mungkin saya buat silap. So tahun ni kita perbaiki lagi. Untuk mental kita kena tak boleh stres, tak boleh nak bergerak yang terlalu orang cakap obvious. Untuk kali ni pula ramai yang kiranya macam mana peminat banyak membantu. Diorang banyak membantu saya lah. Diorang DM, diorang komen, diorang cakap okey tak boleh ni ni pantang, ni jangan ni jangan ambil. Ni boleh makan, ni tak boleh makan. So dekat situ kita boleh belajar lagi. Kita belajar dengan netizen. Dia Jangan masak. belajar sangat. Dia masak tengah hari pun. Oh ya. Masak tengah hari pun dia buat live, netizen ajar. Sedap. Benda elok ambil. Cuma benda yang tak elok je lah. Jangan ambil lah. Acik, kalau mungkin boleh kongsi sikit, hari tu awak ada kata yang bakal buat di KL kan? Bukan lagi di Johor. Kat mana kat KL tu? Kita buat dengan Al-Haya di KPJ Damansara Specialist 2. So dengan Al-Haya ni kita tengok, kita study lah mana tempat-tempat, dan ini adalah percentage yang agak tinggi. Tapi yalah, dia Dr. Aris Hamzah ni dia adalah orang yang pertama yang bawa IVF di Malaysia dan berjaya. IVF ni kita kena letakkan satu mindset dalam kepala kita, benda ni adalah usaha. Tak boleh nak 100% dapat. Kalau kita tak usaha, yalah macam Anne, dia memang dah tak boleh persendawaan secara normal. Jadi apa lagi pilihan yang ada? Jadi usaha yang ada tu kita jalankan je lah. Berjaya ataupun tidak, kita nak kena bagi inspirasi dekat orang. Tengok ni dah ada dokumen-dokumen semua kan? So maksudnya dah start dah untuk rawatan pertama je? Kita dah start bulan lepas. So kita dah start makan ubat selama sebulan. Maksudnya 2 bulan lah. Untuk yang baru ni saya pergi klinik balik untuk ambil jab untuk besarkan telur kita selama seminggu. Lepas sebelum kita buat ovum pick up tu untuk disenyawakan lah. Okey, saya nak bagi tahu sikit kepada yang semua yang tanya, bang, kosnya tinggi bang, kita belum ada rezeki apa semua ni. Jangan. Jangan. Sebab apa? Kita memang kalau kau tanya cycle yang penuh, memanglah kau akan dengar, oi saya tak mampu lagi. Pergi dulu consult dulu. Macam Al-Haya ni terlalu tekankan, datang dan consult dulu. Kalau kita check awak berdua ni okey, normal, kita bagilah suplemen yang boleh cover benda tu. So tak payahlah buat IVF. Dia orang takut nak consult dulu. Pergi consult dulu. Pergi consult. Kalau consult tu rasa kau tak boleh nak mampu nak teruskan, relax dulu. Cukup duit, pergi. Sebenarnya kalau tempoh ni kan dah start buat yang bulan lepas kan, so sampai berapa lama tempoh ni agaknya? Sampai hujung tahun ke ataupun macam mana? Kes Omar saya ni, dia alhamdulillah dia ada cycle dia yang cantik, dan dia cepat. Mungkin cepat. InsyaAllah mungkin cepat. Depends jugalah kita punya timing dan masa kerja. Sebab tu saya memilih kerja yang sekarang ni, kalau tak ada kerja-kerja dalam industri, saya boleh memilih perniagaan saya yang kecil-kecilan yang boleh directly dapat kewangan tu untuk tampunglah kos-kos yang ada. Tiara kan dia tahu kan mak dia orang kata dah pergi buat rawatan. Ada tak dia bertanya, nak ada adik ke tak lama lagi ni? Ada tak dia bertanya benda tu? Balik sekolah dia naik je terus. Mama, baby mana? Mama. Belum lagi. Bayi mana bayi? Oh cakap bayi apa kau? Kita baru je ni. Bayi mana bayi? Dia tanya bayi mana. Dia ingat aku kutip tepi jalan. Bayi mana bayi? Dia kata. Dia ingat bayi tu macam beli kat kedai je. Ambil tu balik ada bayi. Tak ada. Kita nak buat proses supaya dia pun nampak proses dalam perut mak dia. InsyaAllah ditiupkan dalam rahim rumah saya. InsyaAllah. Kita pun tak tahu tu sumber-sumber rezeki. Jadi kita jalankan apa yang ada. Kos-kos jangan fikir, jalan aja. Awak dah cakap sebelum ni kalau buat rawatan IVF ni kena banyak rehat. Awak semua kena tak boleh stres. So kiranya aktiviti motocross ni kurang sikit lah ke macam mana? Dia depends. Kalau perlukan saya tak perlu pergi race, saya tak pergi race. Saya rasa dia pun faham untuk meneruskan benda tu, dan kita mungkin pergi yang berdekatan lah. Kalau dia rasanya kita tak pergi race, mungkin kita bawa dia pergi training dan sebagainya. Nak tanya Tiara. Tiara, tak sabar ke nak dapat adik?
Sabar ke tak Sabar sabar? ke tak sabar? Tak sabar. tak Sabar. sabar. Nak cepat ke? Nak adik lelaki ke perempuan? Dua-dua. Cik, mana nak kembar cik? Ha? Awak boleh jaga ke? Doa tau. Awak boleh jaga ke kalau ada dua? Boleh jaga dulu. Tak boleh. Habis tu siapa yang jaga? Siapa nak jaga? Mama dengan ayah. Awak tak nak jaga ke? I nak main dengan kawan-kawan. Dah ready dah nak jadi kakak? Belum. Nanti nak mama kandung, lepas tu nak keluar dah ready tak? Belum. Belum. Habis tu Bila nak ready? Bila nak ready ni? Tahun depan. Nak tanya ni. So keadaan sekarang okey tak? Dia penat-penat ke, pening ke macam mana ke? Nak tahu juga kan proses tu macam mana? Lepas saya ambil ubat yang sebulan makan tu, saya kuat makan. Walaupun saya dah bariatrik, tapi saya kuat makan. Saya tak tahu mungkin ubat tu kot ke hormon saya ke. Suplemen tu membuatkan saya kuat makan. Kejap nak makan. Sampai saya cakap, "Cik, biar aku ni kenapa saya nak makan je ni? Asyik lapar je kerjanya. Jangan gemuk balik je lah, ya udah ya." InsyaAllah. Ada semua yang mendoakan. Kita tak tahu mana doa yang diangkat. Saya harap korang teruskan berdoa dan banyak yang terinspirasi daripada video-video kita orang ataupun gambar-gambar kita orang. Saya harapkan video tu menjadi asbab yang terbaik dalam membentuk keluarga kecil kita akan datang lah. Saya percaya ramai yang TTC, insyaAllah. Cik alang-alang kita tahulah kan M-Star sekarang tengah trending dekat thread pasal tajuk ni kan. M-Star nak tanya sendiri, Ann dan juga Aceh, apa tajuk yang sesuai untuk story kita pada hari ini? Sanggup membazir untuk Tiara dan tak sabar untuk anak kedua. Okay, kita lock tajuk tu Okey Aceh. Thank you so much. Dah.